bosan macam ni. Ini kan macam dah nak hari raya kan. Apa kata kita bersiap je. Kan Mama? Apa pun. Jom kita siap. Okay, kita kena cari baju ni. Untuk ke kampung. Banyaknya nak kena ni. Aduh. Mama, kau dah siap? Aku belum siap ni. Jap Aduh, penat dah siap juga aku. Okeylah. Aku nak tidur ni. Untuk pagi ni kita gerak ke kampung. Yahoo. Tidur. Juga, jom kita pergi balik kampung. Ramainya yang dah siap guys. Wah, bagus. Hari ni Afi bawa kereta ni. Kita naik kereta ni macam ni lah. Allah. Jom kita gerak. Jauhnya. Rumah tu ni memang jauh guys. Sebab kat Kelantan. Dekat Bacok pula tu. Mesti lama. Kat sini kita ada Mal. Kita ada Noriji dengan Mewah Amal. Agaknya tak sabar nak tengok atuk ni. Dah nak sampai. Kita sudah sampai ke kampung. Atuk. Assalamualaikum. Atuk. Sampai juga cucu atuk. Afi, cucu atuk. Kenapa? Apa lagi tu? Datang nak ziarah lah. Dah tak lama lagi dah nak raya tu. Atuk dah beli baju raya ke? Atuk dah beli baju raya. Okeylah, masuklah. Okey. Assalamualaikum. Wah, cantiknya rumah atuk. Biasalah. Rumah atuk dulu ni waktu nenek kamu ada dulu tau. Inilah kejap atuk. Selama ni nenek dah tak ada. Kenapa dah tak ada dah atuk? Waktu tu dulu atuk dengan nenek kamu berjalan-jalan dekat Brookhaven. Lepas tu nenek tu nak pergi ke kedai belah. Saya tunggu je dekat situ. Lepas tu atuk nampak nenek kena aksiden dengan kereta. Itulah sebab nenek kamu dah tak ada dah. Waktu lama ni nenek dah tak ada. Tak sempat Afi nak raya dengan nenek. Tak apalah. Nanti bila raya kita jumpa kubur nenek ya. Sabar ya. Dah cantik ni. Sekarang Afi nak tengok baju raya atuk. Atuk nak tengok baju raya. Wah, atuk dah macam baju raya atuk ni. Baru beli. Best tau. Selesa pakai baju ni. Jom kita beraya rumah orang. Assalamualaikum nenek. Afi datang ni. Afi nak ucapkan kepada nenek selamat hari raya. Afi rindu nenek. Apa anak macam ni? Suka menghargai keluarga.